Padu, saiz padu. Padu is, padu is. Besar is. Okey, relax, tegang kan, tegang, besar. Okay, geng, assalamualaikum dan selamat pagi, geng. Pagi ni aku macam biasa, geng. Pagi ni kita boating cari taman. Aku tengah menunggu member aku ni tak sampai lagi. Aku janji dengan dia pukul 7. Aku lewat, dia pun lewat. Okey, geng. Stay tune, geng. Aku macam biasa, geng, nak menghanyirkan Sonic. Aku buka je. Geng, Sonic daripada EXP dan Red Essence. Memang padu setup ni, geng. Aku dah guna, dah hanyir dah pun. So hari ni saja nak bagi dia hanyir lagi. Apa jangan lupa like, komen dan share video aku ni, geng. Terima kasih yang dah menonton. Thank you support. Mantap, let's go. Apa tunggu lah. Kalau aku post ni ada lah. Kalau tak ada, macam mana kan? Tak tahu. Alah, ngambek depan sana. Tak kena. Tak kena. Baling. Oh, depan ni lah. Ha? Depan ni. Sayang tu, ish. Tak water yang untuk pagi ni. Dia macam tu. Buat je. Sayang saya. Aduh. Strike. Kasar. Alamak. Dia masuk bawah tu. Alamak. Kita keluar kaset. Padu, saiz padu. Padu is. Memang padu. Ha? Tak apa. Ya, boleh. Padu. Tak apa, masukkan dia, tak apa. Padu. Memang kuat. Bapak besar siap. Besar gila. Wallahu akbar. Sauk ni tak? Ni boleh cabut ni. Sauk nanti kau pegang yang biru tu ah. Bagi dia masuk je tu. Ni tak apa kat depan kan sebab dia bukan terima. Jap. Ikan ni kuat lagi ni. Tak solid pun, tak tembus. Jap. Okey.
Okay, bawah sikit. Ya, tak apa. Pakai grip. Okay, dek. Okay, cantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bujang saya riba. Mantap. Ini memang saya riba. Memang bujang saya riba. Gila Mak. Kamu lah ikan dah makan banyak. Kamu punya paling banyak tau dah letup. Tapi tak kena. Dah. Aku punya sekali letup. Apa? Aduh bujang tu. Ya Allah. Kalau purple lu. Mantap guys. Tak sampai. Oh, lagi. Tu baling ujung tu ha. Tak. Aku dah kata, Allah, rasa dulu. Aku dah kata ada itu. Yang tu bapak ramai bodoh. Risau aku malam. Aku dapat ikan saja flower kat dia nak lah. Dia kata nak. Kena lagi? Aku tak tahu lah Is. Kenapa? Balik. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Dia tak mahu lagi lu. Kecil tak apa lah. Geng kena geng. Sambung lagi. Tak kena. Tak tahu macam mana dia mancing. Ni dia tepi rumput ni. Kat sini sambung tadi. Aduh. Sekejap lagi action tak nanti. Tu Toman. Macam ni kau tarik kalau lawan arus kan. Kau jangan laju sangat lagi action tak apa-apa jadi. Relax kalau relax je. Bosok is. Okay, relax. Bosok is. Okay, relax, tegang kan, tegang, besar. Pam keluar. Pam dia keluar. Jangan bagi, pam dia keluar. Saiz tu, saiz. Saiz kan. Layan dia. Dah keluar tak apa. Oh, lawa. Saya dah. Main tu, kuat lagi ikan ni. Kuat lagi. Bapak besar. Mantap. Ketat ni. Jangan kat duduk ingat. Jangan kat duduk ingat. Layan dulu. Sama saiz tu. Lebih kurang saya. Mari sini. Allahu Akbar. Mantap. Gila betul lah Toman ni. Mak sama saiz. Ya Allah. Lebih kurang kecil sikit pada hang kot. Ui, sama je gila ni. Dia pendek tapi besar. Bapak. Alhamdulillah. Ya Allah. Setelah kali 3-4 kali letup tak kena guys. Bapak besar sial. Mak. Lebih kurang saya hang. Guys, kau tengok guys, sekarang kita dapat soal guys. Padu guys, padu. Wah. Oh, Saiz riba. Gila betul. Nah, Mantap. 1000 semua. Gila betul aku ni. Hari ni memang ada bagi. Tak patut dah ada tu rumput ni. Ha? Mana
Okey geng. Untuk pagi ni aja dah 2 ekor geng bujang tewas. Saiz padu geng, memang padu. Aku seko, member aku ni seko. Tapi dia paling banyak letup hari ni. Banyak buang ikan dia hari ni. Aduh. Tapi tak apa, dah naik. Bujang saya monster. Apa-apa pun stay geng. Kita cari lagi sampai jumpa. Mantap. Let's go. Ini bujang. Oh tu apa naik tengah aku. Strike. Lucut. Lucut. Ni samai. Ada ikan lah. Ada ikan. Aku ingat angkut samai ke apa. Mengikut. Ya Allah ya Tuhanku. Aku nak sampai sini aku tak naik. Lah. Macam tu pun boleh. Dia hala ke aku? Terempit dah. Aku tengah tengok anak Alif tu. Alah. Mak terletup tadi tu. Ui, ada. Tak payahlah. Lemak padu. Besar macam besar. Setahang. Besar. Besar ni. Cantik. Bujang. Macam mana? Ya. Oh. Dia dah. Duduk jangan tinggi sangat, patah nanti. Main dulu. Kuat lagi ni. Sekejap pelan-pelan. Dek, longgarkan sikit. Bibi koyak tu. Layan ni. Bibi dah koyak. Okey, boleh. Dia kuat lagi ni. Main dulu. Jangan pasal. Relax. Biar dia bawa pergi. Biar dia okey. Bibi koyak tu. Aduh. Seram ni. Tapi satu treble hook bawah kena ni. Masuk. Ya. Dah. Tak nak daripada kepala, nak dari ekor. Allah. Keren. Alhamdulillah guys. Naik lagi kawan kita. Bujang. Anggaran 2 kilo lah. 2 kilo lah lebih kurang. Kecil. Comen. Tapi dia punya layan seronok tu. Best tu. Mantap. Toman. Mantap geng. Geng. Sampai kita strike bujang. Saiz padu 2 lebih ni. Mantap. Tu. Gambar skepin. Yang kedua. Strike yang ketiga untuk hari ni. Untuk dia strike yang kedua. Okey geng. Sampai di sini saja trip aku untuk pagi ni. Kita main half day ya, puasa kan. Nasib baik cuaca bagi kerja sama geng. Redup hari ni. Memang padu hasil hari ni ada 3 ekor. So apa-apa pun, terima kasih yang mana dah penonton. Jangan lupa like, komen dan share video aku ni. Mantap geng. Jom pulang. Mantap, jom.